Kalau Syekh Idris, okay, seorang pelajar culinary, seorang pelajar ataupun pelajar yang ingin menceburi atau ingin menceburi bidang culinary. So ada tak any requirement, any requirement ataupun bila student tu belum masuk, apa requirement dia? Kemudian student yang sedang menjalani pembelajaran culinary, apakah tips ataupun nasihat berguna yang mungkin dia orang boleh pakai? Okey, kalau tanya saya apa requirement sebelum masuk ke dalam terjebak dalam bidang kulineri ni kan. First sekali adalah minat. Pertama sekali adalah minat. Okey. Bila kita buat sesuatu benda tu apa-apa pun, kalau dengan minat, insya-Allah dia akan kita boleh belajar, kita boleh menjadikan dia, kita boleh teruskan dia sampai jadi satu career lah. Okey, tapi kalau kita tak ada minat, kena paksa dan sebagainya, tu kena cuba dulu untuk tanamkan minat pula. So daripada tak ada minat, kena tanamkan minat. Mungkin kita akan mula-mula mengenal pula benda tu kan. Orang kata tak kenal maka tak Cinta. cinta.